Sebagai seorang doktor yang dia berpengalaman, saya ingin menekankan kepentingan penyakit diabetes. Kita semua tahu bahawa diabetes mempunyai banyak jenis, seperti jenis 1 dan jenis 2. Diabetes sangat berbahaya kerana ia mempunyai banyak komplikasi seperti komplikasi akut dan kronik yang menyebabkan pesakit sering mengalami kecemasan. Mereka akhirnya perlu berjumpa dengan pakar kardiologi, nefrologi, neurologi dan juga pakar bedah vaskular apabila diabetes mereka tidak terkawal. Jika anda mengesan diabetes anda lebih awal melalui pemeriksaan kesihatan menyeluruh, saringan kesihatan keluarga atau saringan kesihatan pekerjaan, anda dapat mengetahui tentang diabetes lebih awal. Kemudian, dengan merawat diabetes anda, menjaga pemakanan, bersenam dan membuat susulan yang betul, diabetes boleh dikawal dengan baik. Dan kekerapan kemasukan ke hospital serta jumlah kecemasan, lawatan ke pakar super seperti kardiologi, nefrologi dan neurologi boleh diminimumkan dengan pengawalan diabetologi atau glikemia yang baik. Jadi, saya ingin memberitahu orang ramai bahawa penyakit mereka sebenarnya sangat boleh dikawal oleh kita. Jika anda mengawal diabetes dengan pemakanan yang baik, bersenam dan susulan yang betul, diabetes itu akan berkelakuan seperti haiwan peliharaan. Sekiranya anda tidak mengawal diabetes, ia akan menjadi seperti haiwan liar. Pada masa itu, anda mungkin terpaksa menghabiskan sebahagian besar usia tua anda di hospital berjumpa dengan ramai doktor. India adalah ibu kota diabetes di seluruh dunia. Jadi kita tidak sepatutnya berbangga dengan perkara ini. Kita harus mengambil perkara ini dengan sangat serius, kawal dengan baik dan kawal diabetes supaya dapat menikmati jangka hayat yang baik. Terima kasih.